Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabil amin. Nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membaca e-book yang terbaru yang saya usahakan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan para pembaca sekalian. E-book ini berjudul Dosa Menurut Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tuan-tuan dan perempuan boleh membeli e-book ini di laman OnPay, dan di link akan diberikan insyaAllah. Dan belian tuan-tuan dan puan sekalian, bukan saja dengan nawaitu untuk membaca dan juga memperoleh ilmu, pada yang sama hasil daripada belian tuan-tuan dan puan itu akan disalurkan sepenuhnya kepada Akademi Al-Quran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, singkatannya AQIS, bagi menampung perbelanjaan yang berkait dengan pengurusan makanan pelajar dan sebagainya. Ibu ini melihat kepada kandungan, isi ataupun kandungan, dia terdiri daripada topik-topik berikut. Yang pertama, yang menjelaskan tentang apa itu dosa, dan dalam topik, di bawah topik ini juga dijelaskan pembahagian dosa, dan begitu juga turut dikemukakan empat sifat yang mendorong, yang menjadi pendorong atau menjadi penyebab manusia ini melakukan dosa ataupun kejahatan. Diikuti topik berkenaan dengan dosa besar, bagaimana untuk kita mengenali apa itu dosa besar dan apa tanda-tanda dosa-dosa besar. Diikuti dosa kecil, apa beza dosa besar, dosa kecil, dan diikuti penegasan kewajipan kita menjauhi dosa, di mana dalam usaha kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan sahaja dituntut untuk beramal soleh, tapi juga dituntut untuk kita meninggalkan dosa, maksiat dan sebagainya. Dan dijelaskan dalam topik berikutnya akibat dosa dan maksiat. Jadi akibat buruk lah, akibat yang tidak baik yang boleh mengganggu kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat jika kita tidak berusaha untuk membebaskan diri kita daripada dosa. Dan sudah tentu yang paling utama untuk kita baca ataupun untuk kita ketahui dalam perbahasan tentang dosa ini adalah bagaimana untuk kita membersihkan dosa kita. Maka di antara topik yang boleh tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat temui dalam buku ini, iaitu berkait dengan taubat dan juga beristighfar daripada dosa. Syarat-syarat taubat nasuha. Kemudian juga didedahkan dalam buku ini berkenaan dengan salat sunat taubat. Salat sunat taubat, dan fadilah istighfar dan juga lafaz-lafaz istighfar yang warid, yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara sebentar lalu kandungan buku ini. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan nanti berpeluang untuk membelinya dan dapat membacanya, insya-Allah itulah yang akan dihidangkan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kemudian sekarang ni kita masuk kepada membaca, insya-Allah. Saya akan bacakan dan tuan-tuan dan puan sekalian boleh ikutinya sedikit demi sedikit. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberi kekuatan kepada kita dalam proses kita menuntut ilmu ini, yang memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada kesanggupan kita untuk meluangkan masa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam aluan penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
dosa akan meninggalkan kesan yang amat buruk pada diri manusia dan kehidupannya. Dosa akan meninggalkan kesan yang amat buruk kepada diri manusia dan juga kehidupan manusia. Di akhirat nanti, orang-orang yang berdosa berkemungkinan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Bala man kassaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Bahkan kata Allah, sesiapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maknanya dia tidak bertaubat kepada Allah, dia melakukan dosa, kemudian lakukan lagi sehingga kehidupannya diseliputi oleh dosa-dosa, nescaya itulah penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Maka itulah orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal dalam neraka tersebut. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa dosa menimbulkan titik hitam dalam hati manusia. Dosa akan menimbulkan titik hitam dalam hati manusia. Jika berterusan dosa dilakukan, hati menjadi gelap dan akhirnya hati tidak lagi mengenali kebenaran dan berada jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Maka itulah hati yang kita jumpa dalam Al-Quran sebagai hati yang tertutup, hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana tidak dapat lagi dimasuki oleh hidayah, kerana hati telah menjadi gelap dan tidak lagi dapat melihat cahaya, ataupun tak dapat lagi dimasuki oleh cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa juga menghalang manusia dari rezeki, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang lelaki, sesungguhnya seorang itu akan terhalang dari rezeki kerana dosa yang dilakukannya. Jadi di antara akibat buruk dosa adalah akan menghalang rezeki. Jadi mafhum sebaliknya pula, maknanya di sini ketaatan itu mengundang rezeki. Banyak lagi kesan dosa jika diteliti nas-nas syarak, dan nas yakni ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan dosa ataupun berkait dengan akibat dosa itu sendiri. Kerana itu ilmu tentang dosa wajib dipelajari setiap muslim agar mereka mengenali dosa dan dapat menghindarinya, terutama dosa-dosa besar. Inilah tujuan utama kita mempelajari tentang dosa ni, adalah supaya kita dapat menghindari. Seperti kita mengetahui binatang buas, mengetahui tentang penyakit dan sebagainya, maka dari pengetahuan itu kita dapat mengambil langkah protection, membenteng diri kita, menjauhi dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi kekuatan dan kesempatan masa kepada saya untuk menyiapkan buku kecil ini yang mengupas tentang dosa dan selok-belok mengenainya. Harapan saya agar buku ini akan memberi peringatan kepada diri saya sendiri dan juga sekalian pembaca, agar sentiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi sedaya upaya dari dosa. Itulah, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh agar kita ni sentiasa berada di atas landasan takwa dan bebas, sebebas-bebasnya daripada dosa, daripada kejahatan, maksiat dan sebagainya. Jika terdapat sebarang kesalahan dan kekeliruan dalam buku ini, maka teguran dan pembetulan dari alim ulama atau tuan-tuan guru amat saya alu-alukan. Selamat membaca. Itu aluan daripada penulis. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk membaca muqaddimah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala merintahkan orang beriman agar bertakwa, di mana dia berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jelas daripada ini Allah Ta'ala merintahkan kita agar menjadi orang bertakwa dan mati dengan mati yang baik, husnul khatimah, iaitu mati di atas ataupun di dalam agama Islam, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara syarat takwa, jadi ayat tadi mengajak kita bertakwa. Apa syarat takwa? Di antaranya ialah menjauhi dosa dan maksiat. Menjauhi dosa dan maksiat. Orang bertakwa
tidak hanya beramal soleh, tetapi juga mereka menjauhi dosa dan maksiat. Jadi orang bertakwa tidak hanya beramal soleh, pada masa yang sama beriringan dengan amal soleh mereka menjaga diri daripada melakukan dosa dan juga maksiat. Dalam kitab Penawar bagi hati, dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, menjaga 7 anggota, daripada melakukan maksiat. Mata, tangan, telinga, perut, kemaluan, dan juga kaki. Itu menjaga 7 anggota daripada melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam." Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan juga di bumi. Diciptakan semuanya itu untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat, menurut apa yang mereka lakukan. Jadi orang buat jahat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai keadilan Allah, sesuai dengan perbuatan jahat mereka itu, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Allah ingin balas. Jadi Allah Taala jadikan dunia ini sebagai tempat taklif, dunia yang membumbungkan langit, dan disinilah manusia dilahirkan dan diperintahkan dengan perintah, iaitu perintah taat, yang merangkumi perintah buat dan juga jangan buat. Ada yang perintah-perintah yang disuruh untuk kita melakukannya, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan ada perintah dalam bentuk la taf'al, jangan buat, iaitu dalam bentuk larangan-larangan. Zina, minum arak, makan harta orang lain, makan benda-benda yang haram, percakapan, mengumpat dan sebagainya. Jadi siapa orang-orang yang akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti dengan balasan yang baik di syurga, iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil. Kecuali mereka itu memanglah manusia ini tidak dapat bebas daripada dosa. Sebab itu kita perlu menjauhi dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil kita, maka Allah Ta'ala dengan rahmatnya akan menghapuskannya bagi kita. Kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang takwa. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menjelaskan apa sebenarnya takwa. Kata dia, haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa. Takwa yang sebenar-benarnya ialah yang diseru oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Jadi haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa ni apa dia sebenarnya? Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ay yuta'a fala yu'sa, iaitu dengan mentaati Allah tanpa memaksiatinya. Kita taat kepada Allah tanpa kita melakukan maksiat langsung. Wa an yushkara fala yukfar, iaitu dengan mensyukuri, dengan mensyukuri. Dengan mensyukuri Allah tanpa mengkufurinya. Dengan bersyukur kepada Allah tanpa kita sedikit pun kita kufur nikmat Allah Ta'ala. Dan dengan mengingati Allah tanpa kita lupa kepada Allah. Jadi kesimpulan di sini daripada hadis ini, daripada ucapan atau penjelasan Ibn Mas'ud ini, takwa ini merangkumi haqqa tuqatih. Orang yang bertakwa dengan sebenarnya takwa ialah, yang pertama sekali adalah orang yang tidak melakukan maksiat. Dia taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat. Yang kedua ialah dia sentiasa ingat kepada Allah, dia tidak pernah lupa kepada Allah. Dan yang ketiganya adalah dia sentiasa bersyukur kepada Allah, tidak sekali-kali dia kufur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini ramai dalam kalangan umat Islam beribadah dan berbuat baik, namun mereka juga melakukan dosa. Kebaikan pembuat, sembahyang, tapi lepas sembahyang mulalah mengumpat, lepas sembahyang mulalah kita bereaksi berlebihan melalui medsos, menjadi orang yang menyakiti orang lain. Kita ada berdosa. Padahal
tadi kita baru saja lepas mengerjakan solat. Hari ini ramai dalam kalangan umat Islam beribadah dan berbuat baik, namun mereka juga melakukan dosa, maksiat atau mungkar. Ada waktu mereka beribadat kepada Allah, dan di waktu lain pula mereka melakukan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan mereka bertukar-tukar antara taat dan maksiat. Sekejap ketaatan, sekejap melakukan maksiat. Ada kalanya mereka menjadi abid, yakni ahli ibadat. Ada kalanya mereka menjadi asi, ahli maksiat. Begitulah kehidupan mereka. Mereka menyangka dengan ibadah dan amal soleh tanpa meninggalkan dosa dan maksiat, mereka sudah dikira bertakwa. Sangkaan itu hanyalah waham, khayalan mereka saja. Hakikatnya ketakwaan tidak akan tercapai tanpa meninggalkan dosa dan maksiat. Ketakwaan tak akan tercapai tanpa kita meninggalkan dosa dan maksiat. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, seorang mufassirin yang menulis kitab tafsir, dan begitu juga ada satu kitab yang sangat masyhur, iaitu Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Kata dia, hakikat takwa menurut syarak ialah menjaga diri dari perkara yang mendatangkan dosa. Kita kena jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa, iaitu dengan meninggalkan larangan-larangan, dan disempurnakan lagi dengan meninggalkan sebahagian mubahat, iaitu perkara-perkara yang harus, yang mesti syubhah, bagi menjaga diri dari terjatuh ke dalam yang haram. Dia bukan saja meninggalkan yang haram, tapi juga dia meninggalkan juga sebahagian daripada perkara yang tidak haram, yang harus tetapi syubhah. Nabi SAW menyebutkan hadis, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdih. Barang siapa meninggalkan perkara syubhah, maka dia telah mengambil satu sikap yang memberi kesan positif, iaitu menjaga agama dan kehormatan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, mana di dunia ini sentiasa ingat satu hari nanti dia akan berdiri hadapan Allah, akan diadili oleh Allah. Maka orang yang di dunia dia ingat pada Allah, ingat saat dia akan berdiri hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan, menegah dirinya daripada menurut hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediaman dia. Ini surah apa ini? Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Menurut tafsir An-Nasafi, Al-Imam An-Nasafi, tafsirnya juga merupakan tafsir yang mudah dibaca, dan tafsir yang terkenal, yang dipelajari. Kata dia, maksud menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, iaitu mencegah dan menghalang nafsunya daripada mengikuti syahwat. Maknanya dia tidak dikontrol di nafsu dia. Dikatakan juga ayat ini merujuk kepada seseorang yang terlintas keinginan untuk melakukan maksiat, lalu dia mengingati kedudukannya di hadapan Allah. Dia dah nak buat maksiat, tapi dia ingat nanti di akhirat ni macam mana nanti, ketika menghadap Allah Ta'ala nanti. Maka pada ketika itulah, ketika hisab nanti, dia menyedari bagaimana dia nanti ketika hisab di hadapan Allah Ta'ala nanti, maka dia pun meninggalkan maksiat tersebut. Dia nak buat maksiat dah, tapi dia ingat akan saat nanti dia akan berdiri hadapan Allah, maka dia pun tak jadi buat maksiat, dia batalkan hasrat itu. Maka orang itulah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya syurgalah yang menjadi tempat tinggal dia nanti di akhirat. Bahkan menurut ulama, orang yang sedikit amal ibadatnya namun menjaga dan dari dosa adalah lebih baik dari orang yang banyak amal ibadat tetapi banyak pula melakukan dosa. Ada orang banyak ibadat tapi dosa buat juga. Yang lagi sikit ibadat dia, sederhana lah, sikit dengan mana sederhana, dia buat yang fardu-fardu tapi kurang dari segi yang sunat-sunat. Tapi dia jaga diri dia tak mau buat dosa, maka itu lagi baik, orang itu lagi baik, lagi afdal. Abul Qasim bin Muhammad pernah menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, antara seorang yang banyak berdosa dan banyak pula beramal, dan seorang lagi sedikit dosa dan sedikit pula amalnya, yang mana paling engkau sukai? Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak akan menyamakan keselamatan dari neraka dengan apapun. Sedikit dosa lebih aku sukai berbanding banyak berdosa dan juga banyak beramal. Kerana tidak ada
dipanggil menjaga diri daripada, supaya diri selamat daripada kemurkaan Allah, daripada azab. Itulah yang paling utama, ya, daripada kita sekadar beramal soleh saja tapi kita tidak jaga diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli hikmah pernah berkata, setiap orang yang rendah martabat sekalipun mampu melakukan ketaatan, tetapi orang yang benar-benar mulia ialah orang yang meninggalkan maksiat. Mana orang yang benar-benar kuat, benar-benar teguh, ialah orang yang meninggalkan maksiat. Buat baik kata dia biasa, tapi orang yang mampu menahan diri daripada terjebak dalam nafsu dan maksiat, ini orang yang luar biasa. Itu mukadimah. Kemudian insya-Allah kita akan masuk topik yang baru, apa itu dosa. Yang ini kita akan baca dalam siri bacaan kita yang berikutnya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dapatkanlah e-book dosa mengikut dari perspektif Al-Quran dan juga di sini, ya, dari belian tuan-tuan dan sekalian. Itu adalah sumbangan untuk Aqis insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.